Halo, bertemu kembali. Okey, terima kasih kerana support TikTok Hillary. Okey, selepas saya buat live tadi berkenaan dengan takaful ikhlas, ada beberapa kawan-kawan yang telah menghubungi dan SMS saya untuk meminta penerangan apakah perbezaan di antara hospital benefit ataupun allowance ward dengan medical card. Okey, tapi naik. Hari ini saya tidak sentuh panjang lebar mengenai dengan medical card. Okey, medical card. Saya hanya beri penekanan kepada apa itu allowance hospital benefit ataupun allowance ward. Okey. Allowance ward ini terpinai kengawi ialah apabila seseorang masuk ataupun dimasukkan ke hospital, sama ada hospital kerajaan ataupun hospital swasta. Okey, peserta ataupun orang tersebut jika dia memilih ataupun telah memiliki polisi yang kita panggil sebagai hospital benefit, pihak insurans akan membayar allowance kepada orang tersebut. Contoh, bagi mereka yang tidak ada pendapatan tetap, mereka boleh mendapat bayaran daripada pihak insurans sebanyak RM300 satu malam, ataupun setidak-tidaknya minimum 6 jam ditahan di hospital. Okey, maka dia layak. Bagi mereka yang ada pendapatan tetap seperti sama ada kerja swasta ataupun kerajaan, dia boleh mendapat bayaran daripada takaful ikhlas sebanyak RM500 satu malam. Okey, satu malam. Dan ambil perhatian ya. Allowance ward ini dia tidak ada had hari dia. Contoh dia kita dimasukkan dalam ward sepanjang 7 hari. So maksudnya untuk yang 300 kali 7 hari means dalam 2,700 sorry. Sorry. Untuk yang 500, so 500 kali 7 hari. So mean dalam 3,500. So itu kita panggil sebagai allowance ward ataupun hospital benefit. Now, tapi ni Kangawi, sejak akhir-akhir ini banyak sudah syarikat insurans konvensional telah menarik balik hospital benefit ini, sebab ialah banyak juga yang telah menyalahgunakan kemudahan ini. Dan atas faktor-faktor lain selain daripada yang disalahgunakan, syarikat-syarikat insurans lain telah menarik balik hospital benefit ini. Tetapi untuk takaful ikhlas masih lagi berkuat kuasa sehingga sekarang. Okey, masih berkuat kuasa. Dan kelebihan yang paling bagus untuk hospital benefit ini tapi Kangawi ialah dia tidak ada had. Contohnya pada bulan ini kita masuk dalam dimasukkan ke ward untuk rawatan sesuatu lah, aksiden atau macam mana. So 2 bulan atau 3 bulan lagi selepas ni masuk lagi di hospital untuk menerima rawatan. So kita masih lagi entitled untuk hospital benefit ini. Maka kita sarankan tapi Kangawi, walaupun kamu ada membeli medical card daripada mana-mana syarikat insurans, tidak kira takaful ataupun konvensional, saya sarankan ambillah ini hospital benefit untuk meringankan beban, sebab kadang-kadang ada syarikat-syarikat swasta dia tidak membayar gaji kita apabila dimasukkan ke hospital ataupun kepada seorang yang balik masuk hospital. So pendek kata, hospital benefit ini memberi faedah dan manfaat kepada semua kita. So belilah, dia murah saja. Setakat ni untuk takaful ikhlas dengan harga RM90
RM90, Anda akan layak mendapat RM300 untuk setiap kali masuk ke hospital, ataupun RM500. Dan juga pemilik polisi ini jangan bimbang, sebab dia ada account value, maksudnya dia ada saving, dia bukan stand alone. Okey Terpinai, harap perkongsian ini bermanfaat kepada kita semua, dan ya kalau bagus saya mohon kongsikan maklumat ini kepada kawan-kawan di luar sana. Terima kasih Terpinai, terima kasih. Yes.